Engkau ni buat kerana sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan nak membuktikan boleh buat apa sahaja kerana dia. Tak ada nilai itu. Akhirnya orang kenapa kena solat? Kalau Allah tak janjikan syurga, dia solat ke? Di saat dunia kian kelam, hati resah mencari pegangan. Kau hadir menyuluh. Macam konteks tadi Ustaz katakan, kita apabila sampai fasa-fasa kita Fasa. dia nak ada satu indikator, penanda aras. Betul. Bahawa dekat konteks tauhid kita ni adakah dia boleh terbabas ke tak? Kan? Jadi dalam konteks tauhid ni kita berpandukan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Betul. Kita memang dengan sifat 20. Betul. Dan sifat 20 ni Foundation dia. foundation dia untuk kita rujuk. Betul. Sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan pada kita supaya kita faham bahawa kita ni tak memiliki apa-apa, dan sampai satu masa kalau roh tak ada dalam jasad, dia habis. Jadi saya tersentuh dengan buku 40 hadis kebahagiaan insan. Alhamdulillah. Tulis. Jadi dari situ saya nampak ada satu sinergi antara tiga cabang ilmu ni digarapkan, Ustaz tulis, jadikan sebagai satu bahasa yang mudah dipaham Alhamdulillah. berdasarkan dalil-dalil. Betul. Dan bagaimana nak menghubungkan dalam istilah bahagia ni, Ustaz kata kemakmuran menghubungi dengan Allah SWT. Betul. Bahagia. Jadi kita nak ambil balik tiga-tiga konteks tadi yang kita bercakap. Apa yang Ustaz nak masukkan kemakmuran yang saya kata tadi, benda tu memang Ustaz tulis macam contoh orang masak lah. Ya. Dia buat kari, Betul. orang makan sedap. Betul. Saya baca sedap. Betul. Kan? Tapi apa Ustaz campur dulu? Ingredient. Ingredient dia. Mana dulu, mana kemudian. Itu. Of course, kalau kita tengok susunan hadis ataupun susunan ilmu, akidah paling penting lah. Orang sebut Awaluddin Ma'rifatullah tu memang confirm lah. Maknanya kalau kita tidak kenal dengan kenal yang asas lah, bukan kenal yang tinggi, kenal yang asas. Kalau kita tidak kenal dua benda, pertama diri kita dan yang kedua ialah pencipta, jadi kita tidak boleh nak bersyariat pun, kita tak boleh nak mengikut syariat sebab kita tidak hubungkan hidup kita dengan hubungan kepada Allah. Jadi kenapa aku nak kena dengar cakap Allah kalau aku tak ada hubungan dengan Allah, kan? Jadi hubungan itu penting, kenal diri dan kenal Allah. Kemudian apabila syariat kita belajar, tak juga lengkap kalau kita tidak ada tasawuf. Sebab apa? Syariat ini dia boleh jadi beban. Okey, sebab memang tujuan Allah SWT bila bagi tanggungjawab syariat, Allah bagi kepada kita pun nafsu juga. Nafsu ni dia bukan sifat dia malas, tapi dia malas nak buat benda yang orang suruh. Kadang-kadang kalau kita nak baca buku tu sendiri, kita baca, tapi bila dia jadi silibus, kita tak nak baca dah. Jadi perangai ya. Padahal buku tu kalau dia belum jadi silibus, kita baca sampai habis. Pasal kita sendiri nak. Tapi bila kita ni masuk dalam Komsas, contoh dulu kita ada masuk sastra ni, kita dah malas nak baca. Pasal kita tak sukakan komitmen. Kita tak suka disuruh. Kita suka aku nak, aku buat sendiri. Nafsu begitu. Bila dia mula disuruh, tak. So Allah SWT sengaja jadikan dalam diri kita ada unsur rebel tu. Tapi di situlah kau nak buktikan kau setia kepada Allah ataupun setia kepada benda ni. Kalau kau sayang Allah, benda ni kau lawan, follow Allah lah. So dekat situ pentingnya tasawuf. Kalau kita tidak ada cinta, kita terbeban dengan buat dan jangan buat. Sebab tu orang kalau dia tidak faham makna engkau ni buat kerana sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan nak membuktikan boleh buat apa sahaja kerana dia, tak ada nilai itu. Akhirnya orang kenapa kena solat? Kalau Allah tak janjikan syurga, dia solat ke? Kan? Kalau tak kata kau solat 5 waktu tak wajib. Kita solat sunat pun apa yang kita buat sepenuhnya, kan? Basic aja. Maknanya kita kalau tidak ada janji syurga, kalau tidak ada ancaman neraka, nak buat tu susah sikit. Itu level 1 lah. Maknanya sekurang-kurangnya kita ada cinta. Kemudian cinta itu akan melahirkan satu fana. Fana tu maknanya selama mana
kita ini melihat dia sahaja, tak melihat diri kita, so kita tak kisah. Kita buat apa yang dia suruh kerana kita melihat hanya dia. Dan ini ada satu kekuatan lain ya. Apabila kita jujur dengan fana ini, kita dah tak kisah kepentingan diri kita. Yang penting ialah apa yang Allah sayang, apa yang Allah suka, itu kita buat. Walaupun diri kita binasa. Ini apa kepentingan dia? Ialah apabila dalam Minhajul Abidin misalnya, syaitan ni dia akan hasut sampai 7 tingkat. Tingkat yang ke-7 dia akan pergi kepada tauhid. Qada qadar. So dia akan kata kepada diri kita, wahai fulan, benda semua dah ditentukan. Kalau kau ni confirm dah ditentukan ahli syurga, engkau semayang ke tak semayang ke masuk syurga. Kalau engkau ni confirm masuk neraka, dah ditentukan oleh Allah masuk neraka, engkau beramal ke tak beramal ke masuk neraka. Jadi either way, salah satu daripada dua-dua je, lebih baik kau tak beramal. Kalau kau tak beramal, confirm syurga pun masuk syurga. Kalau kau tak beramal, confirm neraka, baguslah kau pun tak beramal. Daripada kau beramal, confirm neraka, buat apa kau beramal? Confirm syurga. Memang betul lah confirm syurga, tak beramal pun confirm syurga. Dua-dua. So kau dah nak, akhirnya kita pergi, betul juga aku nak beramal untuk apa? Kalau di situ ramai orang akan rasa macam, kalau macam tu tak payahlah beramal. Ustaz, sebelum terlepas, kalau benteng kat situ, benteng dia terletak di mana? Yang syariat ke, tauhid ke, yang Tasawuf itu benda. tasawuf? Okay. Syariat itu akidah tu. Kita iktikad dengan qada qadar tu. Tapi nak counter tu kena dengan tasawuf. Tasawuf ya. Kalau tak selesai benda tu. Kalau tak, okey lah. Kalau macam tu. Relax ya, tak apa. Tapi kan, akhirnya tasawuf Imam Ghazali kata apa? Kita ini hamba, kita fokus kepada kerja kita. Allah, biar kita serahkan urusan syurga neraka kepada Allah. Jangan mix between tu. Jangan campur dua. Kerja Allah tu akan memberi kesan kepada kerja kita. Jangan. Ketentuan Allah tu completely tentang Allah. Tentang kita ialah apa yang dia suruh buat, apa yang dia suruh kita buat, dan kita buat kerana cinta. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Kalau kita buat kerana cinta, selesai, habis. Macam orang kerja lah. Orang kerja lah. Buat nak favor bos. Tapi bila bos marah dia sekali, kalau macam manusia diuji oleh Allah, ya, akhirnya balik. Ada tu ayat Quran. Ayat Quran bila diuji, terbalik muka bumi ni macam Allah tak pernah bagi kebaikan. Jadi Ustaz, ayat yang surah Al-Fajr 27 hingga 30, wahai jiwa yang tenang, wadilah kepada redha dan meredai. Jadi semua dalam ayat ni menjurus kepada tasawuf, Ustaz. Betul. Kalau kita tengok konsep tazkiyah, penyucian jiwa dan mutmainnah, jiwa yang tenang ni adalah satu peringkat yang berkaitan dengan amal tasawuf. Sebab bila kita sebut tasawuf, subjek ni ialah hati. Dia sebenarnya ialah hati, bermula dengan sodrun. Dalam Quran, sodrun ni pintu pertama hati, dada kita. Kan, alam nashrah laka sadrak. So dada itu ialah pintu awal hati. Dia bukan dada yang ni, dia yang dalam tu. So kemudian qalb, hati tu yang sentiasa berbolak-balik, level berbolak-balik. Kemudian dia ada ruh, hati juga, tapi dia level bawah daripada ruh, hati, qalb, ruh. Kemudian dia ada bawah lagi fuad. Ada yang tak sebut fuad, ada yang terus sebut sir. So sir tu ialah hati ataupun roh yang terdalam. Ini dipanggil mata hati ke, mata rohani ke, tapi ialah mata itulah, level mata itu. So, dekat sinilah kita memandang Allah dan kita harapkan pandangan Allah. Tak ada siapa tahu yang kita sedang harap pandangan Allah dan kita memandang hanya pandangan Allah. Tak ada siapa tahu. Level terdalam. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Rahsia dalam rahsia lah. Orang tak boleh nampak lah. Rahsia dalam rahsia. Maknanya bila kita mata hati tu dah terbuka, dekat situlah kita mula faham kita siapa saja, nak cakap apa saja, tak beri apa-apa. Jadi hati dia tu macam dah disil lah daripada benda penapis yang kuat lah. Dia sudah tidak dipengaruhi, dia tidak tinggi kerana pujian orang dan tidak rendah dengan cacian orang. Macam tu. Tapi kalau saya tak pernah tengok lah orang macam tu, maksud dia mungkin dia memang ada tetapi tak dizahir dalam masyarakat. Kan kadang-kadang kita tengok di
negara seberang. Kadang-kadang kita tengok mereka angkat orang-orang yang tertentu lah. Maksud dia, pelik, orang ni pun pelik. Tengok yang tak pakai baju apa kan. Tapi dia katakan inilah wali. Semua orang duk pergi mengagung dia kan. Dalam konteks macam tu Ustaz, adakah orang yang sampai martabat tu, memang dia macam tu ke? Atau itu yang nak faham. Dia kadang-kadang mungkin ada orang tu menzahirkan macam tu, dalam hatinya tengah seronok dengan kerumunnya orang, kita tak tahu. Mungkin ada orang yang berpakaian kemas dan hebat dan disanjung, tapi hatinya sangat humble pun ada. So zahir tidak ruang untuk kita menilai, dan memang itu bukan kita punya tugas pun. Tapi yang penting ialah bagaimana benda tu pada diri kita. Contohnya, kalau kita tak sampai, dan kita pun sebenarnya dengan keyakinan, dengan rasa kelemahan diri, kita pun mungkin tak sampai lagi. Tapi kita sentiasa minta kepada Allah bahawa kita ni ada ikhlas. Sebab ikhlas ni kadang-kadang kalau kita rasa ikhlas pun belum ikhlas. Tu syok sendiri tu. Aku dah ikhlas. Yang ikhlas. Betul ke tak? Kan? Jadi, dan kita tak, kata ulama, kita tak ikhlas ni, kita tak perlu tahu di dunia. Sebab dia rahsia Allah. Yang penting kita harap kita ada ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan ada ikhlas. Susah pun kalau Ustaz cakap macam ni, nak capai kefahaman dalam diri pun kita terasa macam. Tapi yang penting kita harap kita ikhlas. Jangan rasa kita ikhlas. Ustaz, macam mana nak tanda ikhlas supaya saya tahu saya ikhlas? Itu pun dah nak mengganggu ikhlas tu. Sebab apa? Ikhlas, kalau kita tahu kita ikhlas, dia akan mengganggu kita punya ikhlas itu juga. Dia akan ujub, dia akan dia akan. So biar lebih baik kita tak tahu, Allah je tahu. Cuma semata hidup kita harap kita ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan aku ikhlas. Dan jangan harap pandangan orang lain. Sebab tu Allah firman yang tak boleh diganggu oleh iblis ni. Itu hadis. Hadis ah. Dalam hadis tu kita riwayat secara musalsal, as-su'al anil ikhlas. Dia ada satu hadis yang bersambung kepada Allah. Sahabat tanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa itu ikhlas? Nabi kata, aku pun pernah tanya kepada Jibril apa itu ikhlas. Ma huwa? Kemudian Jibril pun jawab, aku pun pernah tanya kepada Allah apa itu ikhlas. Misal Jibril, ini silsilah sanad sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Dipanggil hadis musalsal, hadis yang berantai bersambung kepada Allah tentang soal tentang ikhlas. Jadi Jibril tanya kepada Allah apa itu ikhlas, maka Allah Ta'ala sebut ikhlas ialah rahsia aku. Ikhlas tu rahsia aku. Maknanya rahsia tu, sir tu ialah tempat letaknya di sir kita lah. Ikhlas itu ialah sir aku yang aku letakkan dalam hamba Allah, dalam hambaku yang aku pilih, yang mana malaikat pun tak tahu untuk dicatat. Malaikat pun tak boleh catat. Tak boleh kesan. Tak boleh kesan. Malaikat pun tak tahu, tak boleh catat. Dan syaitan pun tak boleh ganggu, tak boleh tahu untuk ganggu. Malaikat pun tak tahu untuk dicatat, dan iblis pun tak tahu untuk diganggu. Habis, Allah simpan. Dan kita pun tak diberi tahu supaya kita tidak ujub dan tak kabur dengan benda itu. Okey Ustaz, kita nak masuk di bab isu semasa. Bila isu semasa kita lihat sekarang ni, kalau dulu Islam ni datang daripada Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, sampai dia spread ke seluruh dunia. Sekarang population umat Islam lebih kurang 25% daripada penduduk dunia. Kata penduduk dia 8 bilion lebih, Islam 2 bilion. Tapi hadis ada kata akhir zaman kekuatan umat Islam ni seperti buih di lautan. Kalau kita tengok dulu, 1,000 lawan 10,000, 313 boleh lawan berapa ribu. Tapi sekarang ni tak berlaku dah Ustaz. Dia nampak kelemahan terjadi. Adakah ini disebabkan tadi kefahaman tentang apa yang Allah turunkan, ataupun itu ketetapan Allah, ataupun mereka tak amal yang tiga-tiga ni tadi menyebabkan kelemahan pada umat Islam? Ialah kalau kita melihat kepada akidah, selesailah, maknanya ketentuan Allah sudah pasti berlaku. Maknanya apa je berlaku tak terlepas daripada ketentuan Allah. Tapi bila kita nak beramal sebagai hamba, kita kena tengok syariat juga. Bila kita tinggalkan apa yang Allah suruh, jadilah kesan ni. Bila kita buat apa yang Allah larang, jadi jugalah kesan ini. Maknanya kehambaan kita itu apa yang kita kena buat. Tentang apa yang Allah dah buat tu selesai. Maknanya
apa yang Allah buat tu kita tak bincang lah dalam masalah apa kita kena buat. Bila apa kita kena buat, kita kena tengok balik kenapa umat Islam jadi dipanggil terpecah-pecah ataupun seperti mana musuh-musuh itu menghurung kan. Daripada umat Islam itu macam sampah-sampah sarap yang terapung dekat atas air. Dipanggil ada hadis yang macam kausa usail itulah kan. Dia banyak tetapi macam buih ataupun benda-benda yang terapung dekat atas air. Tak boleh nak ada nilai sendirilah. Ikut mana air hanyut kan. Yang kita pun terikut aja. Tapi puncanya kan dua, lemah. Dia panggil al-wahnu. Al-wahnu ni ialah lemah daya ketahanan. Kalau kita kan, kalau COVID orang daya ketahanan tinggi dia okey. So begitu kan penyakit ni bila dia datang, kalau kita daya ketahanan lemah, jadi masalah. Apa puncanya? Cinta dunia dan takut mati. Ini cerita tasawuf. Cerita tasawuf. Maknanya orang cinta dunia dan takut mati ni kan ialah orang yang kontra dengan apa yang dia faham tentang diri sendiri. Dia cinta dunia, nanti dunia pun dia akan tinggalkan. Dia takut mati pun nanti dia mati. Dua-dua. Maknanya orang menyalahi diri sendiri ni lemah. Sebab orang hidup tak ada orang mana nafikan dia akan mati. Apalagi orang Islam. Cuma semua orang hidup macam tak nak mati pula. Satu hal lagi. Walaupun semua orang yakin akan mati. So kan dia jadi macam, kalau bahasa kita, ada benda tak selesai. Kalau bahasa yang lebih ni macam sembelit lah. Faham lain, buat lain kan. Tak synchronize kan. Jadi kita pun stres juga. Aku faham macam lain tapi buat macam lain. Macam orang doktor yang faham, buat benda ni jadi penyakit ni, buat jadi penyakit ni. Macam kawan saya, dia kena TB, kan, penyakit TB. So batuk berdarah. Lepas tu doktor kata kau tinggallah rokok. Dia tinggallah rokok pasal TB dia teruk sangat. Bila dia tinggal, lama-lama dia elok. Dia dah baik. Lepas tu dia sambung balik. Lepas tu saya tanya, kenapa sambung balik? Dia kata dia dah sihat. Saya kata, tapi kan itulah punca sakit lepas tu. Nanti. Tapi dia kata doktor tu tak membantu. Saya kata, kenapa doktor tu tak membantu? Dia kata sebab doktor tu pun merokok juga. Contoh tu lah. Jadi saya kata macam ni, doktor tu merokok sebab dia tak tengok paru-paru dia. Dia tengok paru-paru orang lain. Kan? Betul lah, logik lah. Tapi kalau dia tengok paru-paru dia, mungkin dia berhenti juga. Kalau dia kena TB, lagi juga kan. So saya kata, ini macam contoh doktor tu lah. Maknanya dia tahu, dia pun tengok pesakit-pesakit dengan TB nya pun, dan dia suruh apa pesakit tu berhenti. Tapi dia tak boleh berhenti kan. Kerana dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Ini masalah. Kita semua orang Islam ada iman, tapi hidup macam tak ada iman. Dekat sini konflik kita dengan diri kita. Sebab tu kualiti hidup kita, kalau meninggalkan iman, kadang-kadang lebih rendah daripada orang bukan Islam. Pasal apa? Pasal kita faham dah, tapi kita macam tak faham. Jadi kita dah konflik dengan diri kita. Saya bual dengan Syekh Yusof, guru saya. Dia kata manusia ni penyakit paling masalah sekali ialah confusing. Kau tahu benda lain tapi kan, maknanya kita kena selesaikan confuse itu. Maknanya hidup dengan fokus dan selesaikan benda-benda yang waham ni sebagai waham. Dalam bahasa sufi, waham ni benda tak ada kita buat jadi ada. Padahal tak ada pun. Dalam gelita kami mencari sinarmu